Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafrina binti Bahari, Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas Sekolah Kebangsaan Datuk Demang Husin. Di tahun 2025 ini, kami telah memilih MBPK Menyinar Potensi sebagai misi PPKI Sekolah Kebangsaan Datuk Demang Husin. Misi ini digarap selari dengan misi sekolah, iaitu mengangkasa realiti, yang mana sekaligus memberikan gambaran bahawa MBPK mampu melangkah lebih jauh dengan adanya peluang, sokongan serta bimbingan yang tepat. Alhamdulillah, sepanjang tahun 2025 ini, MBPK SK Datuk Demang Husin telah melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pertandingan. Seperti juga arian perdana, PPKI tidak terlepas untuk melakar kejayaan dengan pencapaian yang membanggakan. Rahsia di sebalik kejayaan ini adalah hasil usaha gigih, komitmen serta kerja keras seluruh pasukan PPKI, selain sokongan padu daripada pihak pengurusan sekolah di bawah bimbingan Puan Hajah Hamimi binti Abdul Hamid selaku Guru Besar Sekolah Kebangsaan Datuk Demang Husin. Sesungguhnya, sumbangan dan kerjasama yang diberikan amatlah kami hargai. Harapan saya pada masa akan datang ialah dengan adanya kerjasama yang terjalin di kalangan warga sekolah dan masyarakat dapat dieratkan lagi demi memperkasakan potensi MBPK. Semoga usaha kita diberkati dan menjadi sinar pada masa hadapan. Mengangkasa realiti, MBPK menyinar potensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera serta salam penuh kasih sayang untuk semua. Alhamdulillah, hari ini kita berhimpun dalam majlis apresiasi dan anugerah kecemerlangan PPKI bagi sekolah kita, iaitu majlis ini sangat bermakna dan dekat di hati saya. Anak-anak PPKI kita bukan sahaja istimewa, tetapi mereka adalah anugerah yang mengajar kita erti sabar, kasih sayang dan ketulusan di hati. Saya ingin merakamkan penghargaan pada guru-guru, pembantu murid, ibu bapa serta semua yang sentiasa menjadi tulang belakang kejayaan anak-anak ini. Usaha cikgu semua yang mengajar dengan hati, membimbing dengan jiwa amat saya hargai. Bagi anak-anak PPKI yang saya kasihi, hari ini adalah hari awak semua. Terus melangkah dengan berani, yakin, percaya bahawa setiap usaha walau kecil membawa kita semua ke arah kemajuan. Kami di sekolah sentiasa menyokong, membimbing dan menyertai perjalanan anak-anak sekalian. Saya berharap agar majlis ini menjadi pemangkin ataupun semangat untuk kita semua terus membina masa depan yang cerah buat anak-anak yang hebat ini. Semoga mereka membesar sebagai insan yang mempunyai keyakinan, berdikari dan sentiasa merasakan diri mereka dihargai. Akhir kata, marilah kita sama-sama berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala memberkati segala usaha kita, melimpahkan rahmat dan kekuatan kepada guru-guru dan memberikan kesihatan serta kebahagiaan kepada anak-anak PPKI kita. Sekian, terima kasih daripada saya.